Antara hadis yang datang kepada saya, yang diamalkan oleh sebahagian ustaz-ustaz kita, mungkin dia tidak faham, mungkin dia tidak sedar bahawa hadis ini hadis palsu. Semoga ini diketahui bahawa hadis yang saya baca ini adalah benar-benar hadis palsu. Malah sebahagian ulama mengatakan hadis mungkar. Lihat, man sama thalatha ayyamin min Rajab kataballahu lahu sama syahr. Wa man sama sab'at ayyam min Rajab aghlaqallahu anhu maaf. Ya. Sab'a abwa minan nar. Saya baca lagi sekali. Man sama sab'at ayyam min Rajab aghlaqallahu anhu sab'a abwab minan nar. Wa man sama samaniya ayyam min Rajab fatahallahu lahu samaniya abwab al-jannah. Wa man sama nisf Rajab kataballahu lahu ridwanahu. Wa man kataba lahu ridwanahu lam yu'adzibhu. Man sama kulluh hasaballah hisaban yasira. Maksudnya, siapa puasa 3 hari di dalam bulan Rajab, Allah tulis baginya puasa sebulan. 3 hari menyamai sebulan. Siapa puasa 7 hari, maka di bulan Rajab Allah akan tutup. Allah akan tutup 7 pintu neraka. Yang ni tak boleh masuk neraka sebab dah ditutup. Siapa puasa 8 hari di bulan Rajab, maka Allah akan buka 8 pintu syurga. Dan siapa puasa sehingga setengah bulan di bulan Rajab, Allah tulis baginya keredaannya. Dan siapa yang sudah ditulis oleh Allah keredaannya, maka akan dihisap dengan hisap yang mudah. Malah ada katanya tidak dihisap langsung. Hadis ini hadis maudhu'. Bayangkan, kalau orang tidak memahami tentang hadis maudhu', kalau orang tidak belajar ilmu sanad, jarh wa ta'dil, ulumul hadis dan sebagainya, dia akan terima bulat-bulat hadis ini. Sedangkan hadis ini hadis maudhu'. Kalau kita nak lihat daripada mana saya ambil hadis ini, Fawaid al-Majmu'ah fil Hadis al-Mawdu'ah, halaman jilid 1, halaman 101 oleh Imam As-Suyuti. Maaf, oleh Imam Asy-Syaukani.